Tiga orang je. Okey, okey, okey. Okey, okey, heret lagi lama orang ah. Ha, sebab tiba-tiba ada sikit surprise masa di Bukit Medajam lah. Korang akan tunggu apa surprise di Bukit Medajam. Okey. Okey. So lepas tu siapa ada pergi ke Protection untuk satu minggu lagi. Tag PD tengok. PT Protex PD. Protection PD. Siapa ada pergi Protection? Jason juga. Okey, yang kita qualify kita pergilah. Alamak, mana yang lain? Okey, yang korang tak fight betul-betul ah. Okey. So harapkan hari ini tak ada cakap tentang skill. Hari ini kita sharing kan tentang apa? Ada suara register. Okey, Bel ada. Okey, Madi ada. Okey. Okey, so hari ini kan kita sharing tentang apa? Kita sharing tentang ini kita punya BOI punya sistem, PI punya sistem. Pernah tak korang sentiasa fikir kan apa tu 9333? Okey, siapa pernah fikir? Apa tu 9333? Especially untuk yang belum naik manager. Apa tu 9333? Biasa kita tak ada minat kan. Mana? Okey. Number ong. Number ong memang ong betul. Okay. Sebab masa dulu kan memang ada lama orang tanya apa tu 9333. Okay. Memang dia ada makna dia. Memang pure sistem. Apa yang di dalam sistem ni. Okay. Kali ini Sean akan share kan yang 9. Okay. Yang 333 tu kan. Okay. I tak share dululah. Okay. Sebab yang kalau betul-betul nak share kan, memang sangat panjang tau. Memang sangat panjang. Okay. Boleh-boleh. Jom. Okay, kita carry on. Kita carry on ah. Okay. Um, okay. So kita tengok. Okay. So 9333. Okay, ini dia. Okay. 933 sistem. So 9 nilai. Okay. Lepas tu 3 konsep, 3 mission dan 3 vision. Okay. So hari ini kita share tentang 9 nilai. Okay. 9 nilai ni dia memang sangat penting tau. Sangat penting untuk kita nak mula niaga dalam business forward. Mengapa cakap penting? Okay. Dia design kan, 933 sistem ni, dia design untuk, bukan untuk orang lama kita saja. Dia special design kan untuk orang baru juga. Orang baru juga. Especially kan untuk sesiapa you perlu join kurang dari 1 tahun kan. Mungkin korang rasa memang rasa cabaran jugalah kalau nak pisah dalam forward. Sebenarnya kalau kita nak pisahkan, bukan je forward yang ada cabaran. Tak kisahlah you buat apa jenis bisnes kan, tetap ada cabaran dia. Siapa setuju? Siapa setuju? Kalau setuju kan type S tengok. Buat apa berbisnes tetap ada cabaran dia. Bukan forward saja. Tetap ada. Dan banyak gila. Kalau penting dengan kita makan gaji kan. Okay, kalau kita niaga memang lampau banyak banyak gila. Semua cabaran tetap ada. Biasa ada I cakap dengan rakan-rakan kan. I cakap kalau kita nak datang forward, kita nak untung 1 juta. Okay? Untung 1 juta. Dalam masa mungkin 5 tahun. Okay? 6 tahun. Patutlah kita hadapi banyak cabaran. Kalau kita fikir datang forward kan, hanya nak untung 1-200, memang tak ada cabaran langsung. Okay? Memang tak ada cabaran langsung. Okay? You boleh lah suka-suka jual produk, suka-suka sharing produk. Okay? Orang nak ke tak nak pun tak apa. Relax saja. Okay? Itu tetap tak ada cabaran lah. Tapi kalau you nak untung 1 juta dalam masa 5 tahun. Okay? Korang mesti terima kan. Satu benda korang memang ada banyak sangat cabaran. Okay? Cuba bayangkan semua hidup kita kan. Semua hidup kita, kita kalau makan gaji kan memang boleh untung 1 juta juga, tak ada masalah. Tapi dia ambil masa mungkin dalam 40 tahun. 40 tahun. Okay.
Panjang tak? 40 tahun, baru untung 1 juta. Itu sebab kan tetap rasa kan tak cukup duit. Tetap rasa tak cukup duit. Sebab 1 juta tu bukan sekaligus bayar. Dia ambil macam installment tau. Okay. 40 tahun, okay, tiap-tiap bulan dia bayar sikit, 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 sikit. Itu kiranya makan gaji lah. Makan gaji. Tapi forward kan, okay, niat kita bukan nak buat 1 juta punya sales. Okay. Dream kita ataupun maklumat kita bukan nak buat 1 juta punya sales. Kita nak untung 1 juta. Kita nak untung 1 juta. Okay, nak tanya korang kan, siapa nak untung 1 juta, siapa hanya nak buat sales dalam 1 juta. Kalau you nak untung 1 juta dalam forward, type U. Kalau nak buat sales saja 1 juta kan, type S. Mana satu you nak? You nak untung 1 juta ke ataupun nak buat jualan 1 juta? Memang nak untung 1 juta, Mayam. Yang lain? Ni. Untung juga. Okay, Raymond, Yusof untung 1 juta. Yang lain masih fikir, ya ke? I boleh untung ke? Okay, jangan fikir you boleh ke tak boleh. Okay. Kalau you buat sale 1 juta kan, okay, mungkinnya hanya untung adalah, okay, tak banyak jugalah. Okay. Okay, Mansur pun 1 juta. Fidah, you cakap nak untung, you nak sale 1 juta. Okay. Sebab di luar kan memang banyak orang cakap bisnes kan. Kalau you join banyak hulu punya kelas kan, dia memang bagi tahu mesti nak buat 1 juta punya sale. Memang nak pergi 1 juta punya sale. Tapi kita 933 sistem ni kan, kita nak ajar kan, memang yang paling penting nak untung 1 juta punya sales. 1 juta punya untungan. Tapi buat sales kan, 5 sisi saja. 5 sisi saja. Okay, kita duplicate itu 5 sisi. So, kita datang sini kan, kita tak perlu jadi super salesman. Kita hanya fokus satu benda je, kita nak untung 1 juta. Kalau kita nak untung 1 juta dalam masa 5 tahun, okay, korang tetap ada cabaran. Korang tetap kena buat sesuatu kan, buat kerja yang korang rasa you tak berapa suka, tak berapa minat, tapi you tetap buat juga. Maba cakap macam tu kan. Ramai orang dia nak untung wang, tapi kan dia rasa I tak nak follow up customer. Okay, I tak nak pergi buat sales. Kalau kita tak nak buat sales, tak nak follow up customer, tak nak follow up downline, korang rasa kan you dapat paint empire tak? Empire dalam forward. Okay, tak nak follow up, tak nak buat panggilan, tak nak buat video, tak nak buat offline, tak nak buat demo, okay, tak nak jumpa orang, semua pun tak nak. Malulah, segan lah. Okay, boleh ke you boleh paint empire? Bukan saja forward tau. Apa-apa pieces kan, you pun tak dapat juga. Semua pieces, kita pun nak buat servis yang baik juga. Kita pun nak buat follow up juga. Walaupun kita pergi ke warung kan, kita makan, okay. Ada bos dia tanya kan, sedap tak? Okey tak makanan? Macam mana? Itu pun salah satu follow up juga. Itu pun salah satu servis juga. Salah satu servis juga. Baru-baru ni kan, semalam ada Father Day kan, Father Day, okay. Tahu tak KFC? KFC dia ada buat promosi. KFC ada buat promosi. Okay. Itu pun salah satu juga. Okay. Itu pun marketing juga. Jadi sangat penting tau. Kalau kita nak untung 1 juta, kita kena letakkan kita punya panggil apa? Kita punya maruah, betul tak? Kita punya maruah, kita punya ego. Itu sangat penting. Kita kena letak dulu. Okay. So, jom masuk dalam 9 nilai. Okay. Apa tu panggil 9 nilai kan? Okay. Dia sangat penting. Satu adalah, okay. Inilah Bill Gates. Dia cakap apa? If you born poor, it's not your mistake. Bermaknanya kalau kita lahir kan di keluarga miskin, itu bukan kita punya salah. Okay. Ini Tuhan yang tetapkan. Tuhan nak bagi kita apa tu? Gaji, Tuhan nak bagi kita belajar lagi banyak benda. Okay. But if you die poor, it's a mistake. Kalau anda mati kan, semasa mati pun miskin juga, inilah korang punya masalah. Korang punya mistake. Korang punya mistake. Okay. So, dalam business forward kan yang paling penting otak kita kena buka tau. Kita datang sini sebab kita nak tukar nasib. Kita tak puas hati dengan hidup sekarang, kita tak puas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Kita nak tukar nasib. Okay? Macam dulu kan, saya bisnes komputer. Saya rasa saya punya bisnes kan terlampau stres. Nak dapat payment susah, nak kerja payment susah, nak cari customer kan pun banyak cabaran juga.
banyak orang puang harga. Okay. Lepas tu customer datang, customer pergi. Okay. Lepas tu kena simpan terlampau banyak stok, dan komputer punya stok kan, dia semua mahal-mahal gila tau. Dia bukan barang yang murah. Jadi itulah saya rasa kan, okay, I kena let go I punya business komputer. Nah, itu kita kena faham lah. Okay? Kita kena faham. Okay? So, ini 9 dia. Okay? Yakin dan sedia. Lepas tu, kena ada disiplin. Nombor 3, sisi boleh kalah. Semangat tidak boleh kalah. Okay, nanti akan masuk one by one. Nombor 4, kena simple, duplicatable dan profitable. Nombor 5 kan, inisiatif pertama, pin second. Nombor 6, rookie. Nombor 7, leader. Nombor 8, aim higher. Dan nombor 9 adalah record untuk dipecahkan. Okey. Tak apa kalau mungkin tengok macam ni kan. Apa ni ya? Apa ni ya? Okey. Kita go in one by one. Jangan risau. Okey. So, kita kena yakin dah sedia tau. Kita kena yakin dah sedia. Mengapa kan? Yakin dah sedia ni sangat penting. Ini sangat penting. So, kita pernah kan, okay, ada meeting dengan kita punya CEO, okay, kita punya Grabmon, pernah meeting juga. Okay, Grabmon pun tanyalah, okay, apa yang dia boleh bantu. Siapa tahu siapa tu Grabmon? Siapa tahu siapa tu Grabmon? Siapa tu Grabmon? Tahu tak siapa tu Grabmon? Siapa kenal tak Grabmon? Hari tu ada pergi ke Alo Gallery kan. Alo Success Day, kalau memang ada peluang kan, boleh nampak, okay, kita punya presiden dan kita punya CEO. Okay. Kalau tak kenal, lama tak kenal, tak apa. Okay. Kita tengok siapa dia. Okay. Inilah kita punya founder. Kita punya founder. Founder forward kan adalah Rexmond. Ya. Dia anak kepada founder. Anak kepada founder. Okay. Sekali lagi ya. Okay. Ini adalah anak kepada founder Rexmond. Ini adalah kita punya founder Rexmond. Kita punya founder Rexmond. So, kita kena tahu kan, okay. Saya ingat kan, Rexmond punya cerita macam ni. Okay, I nak share Rexmond punya cerita. Hari ni lebih, I tak nak serius sangat lah. Okay. Rexmond punya cerita kan, Rexmond, dia dulu kan, dia masa mula bangunkan Forever Living syarikat ni kan, apa kerja dia tahu? Satu tahun, setiap tahun kan ada 365 hari. 365 hari. Okay. Dan Rexmond punya kerja kan, lebih 200 hari dia di dalam kapal terbang. Maksudnya dia flight ke sini, flight ke sana, flight sini, flight sana. Okay. Tujuan dia kan untuk nak bantu lagi ramai orang. Dia buka cawangan. Dia buka cawangan. Cuba bayangkan sekarang kan, forward kan, sudah lebih 160 buah negara. Dia buka banyak cawangan tak? Dia buka banyak tahu. Dia buka negara. Dia buka negara. Setiap negara dia pergi jalan, buka. Buka HQ. Malaysia ada, Singapura ada, Hong Kong ada, Taiwan ada, Thailand ada, Korea ada, Japan ada, mana Sean pernah pergi ya. UK ada, US tetap ada lah. Lepas tu Greece ada, France ada. Okay. Jadi Rex semua punya kerja kan, dia pergi buka cawangan. So, yang paling penting, kita bukan hebat macam dia. Kita tak perlu hebat macam dia. Kita hanya perlu nak banner empire sendiri. So, kita kena percaya tau. Kita percaya kepada company punya founder dan company punya CEO. Sebab niat mereka bukan nak untung wang. Niat mereka kan, okay, nak buka, nak tolong kita orang biasa-biasa, tak ada duit banyak, okay, tak ada pengalaman, tapi ada peluang kan untung 1 juta. Kita kena percaya satu orang kan adalah Forever punya, okay, founder. Itulah niat dia. Sampai sekarang kan, walaupun Grabmon dia take over, tapi dia memang banyak tolong kita tau. Even though you cuba bayangkan, mungkin tak seorang CEO kan boleh zoom dengan kita ni orang biasa-biasa. Okay. Mereka flight dari US kan sampai ke Malaysia untuk nak jumpa kita saja. Okay. Sebab dia nak tahu kan apa yang boleh tolong. Macam mana nak tolong kita. So kita kena sangat trust tau. Kena sangat trust, okay, syarikat Forever Living boleh tolong kita, okay, ubah nasib, boleh tolong kita kan untung 1 juta.
untung 1 juta. So, siapa pernah tengok kan Sifu punya buku, 1 juta bukan wang. Kalau you tak pernah tengok kan, mungkin you rasa, 1 juta bukan wang, buku ni kan, dia tuliskan. Okay. Semua tentang formula kan, macam mana nak cari wang. Sebenarnya bukan. Dia tuliskan, okay, adalah macam mana kita perlu ada otak kan. Okay. Millionaire punya mindset, jutawan punya mindset. Itu sangat penting. So, sama juga lah kan. Yang pertama adalah yakin. Okay, yakin. Kita kena yakin Forever punya founder, Forever punya CEO. Kita kena yakin produk kita boleh tolong ramai orang. Kita kena yakin kan Forever punya marketing plan kan adalah boleh bagi kita untungan yang sangat besar. Kita kena yakin, okay, Forever punya sistem kan boleh tolong orang biasa-biasa macam kita, tak ada pengalaman, tak ada wang kan, pun boleh kembangkan bisnes dan boleh untung 1 juta. Kalau you tak ada trust macam ni kan, you tak ada trust, you tak ada yakin kan, okay, you tak ada yakin, confirm lah orang cakap dengan you, Forever ni tak best lah, you cuba tengok bisnes saya. Lepas tu you pun rasa apa tau, hati tu rasa gerak dah, rasa ya ke, yelah rasa-rasa I nak tengoklah orang punya bisnes. Kalau bagi kami kan, okay, kami langsung tak nak kaji orang punya bisnes. Sebab kita sangat yakin bahawa ini adalah syarikat yang paling best di dunia. Produk paling best. Marketing plan paling best. Okay? Sistem yang paling best. Semua yang paling best punya. Okay? Itu sebab kita tak akan kaji orang bisnes. Sebab kita yakin. Barulah masa kita pergi sharing kan, marketing plan, kita pergi sharing produk kan, kita boleh ada satu jenis aula, kita boleh convince orang tahu. Kita boleh convince orang. Siapa yang pernah join kan, okay, mungkin korang punya pernah join Sifu punya masterclass, ataupun korang punya upline kan ada buat masterclass. Siapa pernah join? Mereka ada aula tak? Korang rasa? Ada aula tak? Oh, power gila tau. Oh, mereka punya marketing plan kan memang power gila. Dengar kan, hati pun rasa panas. Siapa pernah join? Siapa? Jessica cakap, ya ada. Yang lain ada tak? Yang lain ada tak? Tak pernah join. Ataupun bila-bila Sifu punya kelas tengah je saja kan rasa wah itu memang panas gila. Okay. Sebab mengapa? Sebab satu benda, sangat yakin. Sangat yakin. Sebab Sifu dan kami kan sangat yakin dengan syarikat. Jadi masa kita pentang kan, kita memang boleh all out dan ada influence power. Tapi kalau korang tak ada yakinan macam ni kan, you pentang GEP. Okay. Oh, masa pentang-pentang kan, orang tanya ini 3 konsep boleh guna ke? Ini produk boleh pakai ke? Itu hati pun, you punya hati pun rasa, aduh, yelah, saya pun tak berapa sure lah. Saya pun tak berapa pastilah. Kalau you ada, uh, kalau you ada, apa, you ada belasak macam ni kan, okay, you memang susah nak closing tau. Memang susah nak closing. Untuk orang yang kuat jual produk punya kan, okay, mengapa you senang jual produk? You senang nak closing orang produk. You senang nak demo je boleh jual produk sebab you sangat yakin dengan produk. Sebab you sudah jadi produk punya testimoni. Dia cakap dengan kawan kan, tengok ini produk kan, aloe vera gel memang tetap boleh tolong kencing manis. Sebab saya sendiri adalah testimoni. You kena percaya saya. Kawan-kawan anda akan merasa, okay. I percaya kawan. Dia pun beli untuk nak jumpa. Okay. Masa buat minyakkan demo kan, dulu kan, okay, saya kolesterol tinggi, okay, sampai 7 tau, sampai 7. Sekarang lepas makan Forever Brand produk, I punya kolesterol kan turun sampai 3 tau. Lepas tu, dulu malam-malam bawa kereta kan, mata kabu, tak nampak jalan. Sekarang lepas makan minyak ikan, I boleh bawa kereta, I boleh nampak jalan. Dulu nak sembayang kan, nak sujud kan, pun tak boleh juga. Sekarang lepas produk Forever kan, boleh sujud. Boleh naik tangga. Itulah you dapat convince orang. Siapa ada pengalaman sendiri kan yang macam ni, you sharing produk memang sangat powerful. Sebab anda sendiri adalah produk testimoni. Siapa ada pengalaman macam ni? Okay. Syahila ada. Itu sebab dia boleh supervisor. Jessica pun ada juga. Okay. Hasima pun ada juga. Yang lain? Betul tak? Korang sharing produk kan, you sangat yakin. You sangat yakin. You sangat yakin. You sangat yakin. Itu dia. Sama juga Forever punya produk, Forever punya business kan. Sesuai ke untuk anda? Cuba korang fikir.
kalau forward kan bisnes ni, korang rasa langsung tak sesuai kan, you tak ada peluang nak jumpa dia. Okay? Tak ada peluang nak jumpa dia. Okay? Korang tak ada chance kan nak meet up dengan produk yang begitu hebat. Bisnes yang begitu hebat. Share dengan yakin, nak tali hati ke hati. Ya betul. Ini yang sangat penting tau. Masa korang share produk ke, korang share marketing plan ke, okay, you kena yakin dulu. Barulah you ada influence power, okay, boleh share. Boleh influence orang. You kena percaya tau. Yakinkan you boleh naik satu level lagi. Untuk nak level up lagi, you kena sangat yakin. Lepas tu setia. Setia untuk produk. Setia untuk apa? Setia untuk sendiri. Yang paling penting kan kita cakap setia kan. Setia ni dia macam tak nampak tau. Kita tak dapat nak pegang. Kita tak nampak apa tu sedia. Tapi semasa korang join masterclass, korang hantar you punya maklumat kan. Bagi you punya upline, nama anda, telefon, email, okay, korang punya IC, alamat, okay, hantar bagi korang upline. Korang bank in duit bagi korang punya upline. Mengapa? Mengapa? Sebab korang nampak impian sendiri boleh capai tak? Ada satu peluang kan boleh capai impian sendiri, betul tak? Oh, ni Pacers kan memang best lah. Kalau saya join kan, mana tahu kan saat ada peluang kan boleh pecat I punya bos. Mana tahu kan saat ada peluang kan boleh simpan duit untuk nak beli rumah baru. Mana tahu kan ada peluang kan I boleh sini buat banyak untungan, I settle semua I punya hutang. Mana tahu kan, okay, I ada peluang kan dalam Pacers Forward ni, okay, I boleh lah, okay, pesala awal. Mana tahu kan, okay, dalam Pacers Forward ni kan, I boleh simpan duit macam ada leader-leader, okay, ada peluang kan pergi ke umrah, pergi ke haji. Je, Jessica cakap nak resign awal, pesala awal. Korang ada tak masa korang bank in duit bagi korang punya upline? Sebab korang nampak satu apa? Nampak satu peluang. Nampak satu harapan. Nampak satu harapan. Ataupun cakap, ayah, 1,600 saja mah. Tak apalah, suka je bagi je. I bagi je. Sebab korang nampak itu peluang kan. You kena setia dengan korang punya apa tahu. Korang punya goal. Korang punya goal. Yang paling penting korang kena setia. You punya goal. You punya big why dulu. Okay. Lepas tu dengan produk. Okay. Dengan syarikat. Dengan syarikat. Kita boleh stay lama kan. Bukan kita hebat. Tak ada. Sorry. Kita bukan hebat tau. Kita ni orang biasa-biasa je. Okay. Kalau orang yang hebat kan. Okay. Muda-muda pun untung puluh-puluh juta dah. Itu paling orang hebat. Kita ni orang biasa je. Kita hanya setia kepada sendiri punya maklumat. Sendiri punya dream. Why? Apa yang saya nampak dalam forward. Okay. I setia produk sebab I nak dapatkan kesihatan dari produk ni. I tak nak tukar ini, tukar sana. Lompat sini, lompat sana. I setiakan dengan marketing plan ni sebab I nampak marketing plan ni bukan saja tolong saya sendiri kan. Okay. Boleh jana juta income. Juga kan, I boleh tolong kan guna marketing plan ni, tolong ramai orang, okay, ramai orang guna marketing plan ni dapat simpanan ekstra dalam bank, boleh selesaikan di mereka punya hutang. Ini yang paling penting, yakin dan setia. Yakin syarikat, yakin produk, yakin marketing plan, okay, setia dengan goal sendiri, setia dengan apa maklumat sendiri, setia dengan okay, produk juga syarikat juga. Okay, ini yang first. Okay, ini yang first. Lepas tu nombor 2 kan. Lepas tu kena duplicate lah kepada semua downline. Sendiri buat dulu. Lepas tu duplicate kepada semua downline. Kita kena sentiasa share tau. Bagi kau semua orang. Produk forward ni kan memang sangat best. Cara macam mana nak guna produk ni. Palu-palu ni kan kita post apa tau. Kita post itu avocado soup. Dalam WhatsApp group. Siapa tak nampak avocado soup? Boleh buat apa? Avocado soup. Boleh buat apa? Avocado soup. Siapa tak nampak dalam WhatsApp group? Ataupun langsung tak nampak? Ada tak nampak avocado soup? Ini. Ha? Ya, Bel seorang nampak je. Yang lain tak ada. Patrick ada. Yang lain? Ayo, korang tak tahu ah. Avocado soup ni boleh buat apa? Ayo. Hilangkan bau badan. Bukan ni. Selain tu, juga betul-betul ada.
Ada. Okay. I stop share sekejap lah. I stop share sekejap. Okay. Nak tunjuk itu avocado soup. Avocado soup. Okay. Avocado soup. So, kita tengok avocado soup. Okay. Okay. Tak apa, tak apa. Okay. I keluarkan ini avocado. Okay. Ini avocado. Inilah jaring dia. Okay. Ini kan. Okay. Cuci baju. Sekarang kan banyak kan. Okay. Mengapa nak share produk ni? Sebab sangat suka produk ni kan. Korang tahu tak? Ada satu panggil negara kan. Burkina Faso. Burkina Faso. Okay. Siapa tahu tak negara ni kat mana? Burkina Faso. Macam mana nak tulis sebenarnya? Siapa tahu? Macam mana nak tulis Burkina Faso? Kita cuba Google Map tengok mana tu apa? Burkina Faso. Cuba tulis tengok. Saya langsung tak tahu nak tulis tahu. Memang tahu dia Afrika lah. Burkina Faso kan. Burkina Faso adalah satu negara kan yang sangat miskin tau. Sangat miskin. Dia langsung tak maju. Jadi di sana kan ramai leader dia boleh jadi CBM. Dia boleh jadi GLT. Okay. Dia boleh GLT kan. Dia lalu apa tau? Dia jual apa? Dia jual ubat gigi. Okay. Dia jual benda-benda yang semua mula-mula. Semua yang mula-mula ni kan. Okay. Okay. Saya cuba zoom tengok. Okay. I share ni. Bagi korang tengok mana tu Burkina Faso. Ini negara dia. Di mana? Okay. Ini Afrika. Afrika. Okay. Negara ni kan panggil Burkina Faso. Okay. Dia sangat miskin punya negara. Tengok kan di dalam dia tak dekat dengan laut. Jadi dia sangat miskin. Jadi mereka kan rajin jual apa? Rajin jual benda yang mula-mula. Benda jual benda produk mula-mula. Tapi mereka boleh dapat CBM juga. Mungkin korang fikir kan, kalau I jual ni sabun avocado kan, I untung berapa ringgit je, macam tak paloi lah. Macam tak paloi. Okay. Tapi kan mungkin korang punya kawan, dia nampak satu peluang tau. Okay. Ini peluang untuk dia nak bina satu bisnes. Ini kan letak dalam amali. Okay. Letak dalam amali kan. Kalau punya baju pun rasa akan kan ada bau juga, bau wangi lah. Letak dalam kereta, lepas tu nak cuci, semua orang cuci, tulis tulis lah. Cuci baju ke, okay. Policingkan kulit muka. Ini pun sangat penting juga. Semua ni. Jadi kan jangan tengok satu produk, okay. Dia mula-mula korang tak pergi share. Korang tak pergi share. Okay. So inilah dia. Okay. So first thing kan, macam tadi kan, okay. Macam tadi kan, okay. Kena yakin dengan produk juga. Lepas tu duplicate. Kita forward kan, kita tak ada syarikat forward, dia tak ada upah orang kan jadi duta lah. Dia tak ada buat iklan yang banyak-banyak. Tapi kebanyakan untungan forward kan, dia bagi kita FPO. Dia bagi kita FPO. Okay. So, guna produk, lepas tu share. Ini avocado kan, dia sangat senang tahu kan. You beli satu, you cubalah cuci baju. You cubalah guna untuk mandi. You cubalah letak dalam kereta. You akan dapat tahu kan cara, macam mana nak guna. Lepas tu, you pergi share dengan kawan. Kalau you sangat suka avocado ni, barulah you dapat share produk ini. Dapat share produk ini. Saya sangat penting tau. Okay. Yakin dengan produk, setia dengan produk. Okay. So, nombor 2, disiplin. Disiplin diri tidak boleh lupakan benda yang basic. Okay. Benda yang basic yang asas lah. Okay. Benda yang basic kan, kita sampai lama orang kadang-kala kan, ada downline kan, dia buat forward, tiba-tiba cakap kan, oh Sifu, saya lost lah. Saya tak tahu nak buat apa dah. I tak tahu nak buat apa dah. Okay. Tak tahu nak buat apa sebab saya sudah lost. Tapi kan, cuba bayang balik. You fikir balik kan, masih join forward kan, you buat apa? You senaikan number. Saya nama 5 hingga 100 orang punya nama kan. Lepas you belajar cara nak buat demo, you belajar cara nak buat cakap marketing plan, okay. Lepas tu you guna produk, lepas tu you ada guna online dengan offline punya marketing. Lepas tu kan you fight itu you punya insentif, you fight you punya goal. Ini yang paling basic. Secara senang kan. Okay, setiap hari kita jumpa orang, kita sharing marketing plan, kita sharing produk. Itulah kita. Kita sharing. Lepas tu kan, minta upline kan, tolong kita buat coaching. Buat coaching, lepas tu masuk dalam sistem dia. Lepas tu fight bersama-sama, sama-sama fight insentif.
Ini yang paling basic tau. Sampai sekarang, sampai sekarang, Sean kan pun masih lagi 5cc. Saya pun masih lagi fight insentif, fight insentif, fight insentif, fight insentif. Mungkin fikir kan, tak letih ke ni? Tak letih ke? Okay. Kalau korang suka bisnes ni kan, you tak akan rasa letih. Pergi jumpa orang kan, sharing produk, orang tapak kesihatan, letih ke? You dapat tolong orang tau. Itu berapa happy, ha, berapa suka tau. You dapat tolong orang, atau dapat orang kan, dapat untungan. Berapa happy tau. You kena sangat enjoy. Ini kita adalah kita punya basic. Kita nak tolong lagi ramai orang. Inilah ada kita punya basic. Jadi sangat disiplin. Setiap hari kan kita kena buat benda yang sama. Kita buat benda yang sama. Disiplin. Okay. Pergi sharing call. Okay. WhatsApp. Okay. Jemput orang face to face, offline ataupun online secara Zoom pun okey juga, tak ada masalah. Lepas tu jumpa buat apa? Sharing produk, sharing marketing plan, untuk nak coaching, untuk nak fahamkan insentif, okay, nak fahamkan 5 langkah. Itu yang sentiasa ajar mereka macam mana nak guna forward to US. Benda yang sangat basic je. Ulang, 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 ulang. Okay. So, ini disiplin sangat penting. Korang, tak tahu you perasan tak? Tak tahu perasan tak? Okay. Dulu kan, masa saya makan gaji kan, masa makan gaji, okay, bos saya kan, tetap tiap-tiap hari kan, awal-awal pagi, dia memang tetap buka pintu. Okay. Buka kedai punya pintu. Okay. Jangan tahu tak, dulu makan gaji kan, punya bos kan, keluarga dia adalah salah satu keluarga kan yang sangat kaya di Kuantan. Bukan paling kaya lah, sangat kaya. Sangat kaya di Kuantan. Tapi mereka tetap tahu, okay, on time, on time. Okay. Saya cakap apa? Sekarang masih kerja, tak suka pun tetap. Apalagi okay, benda yang best. Betul lah, kita tetap. Ini adalah disiplin. Adalah disiplin. Okay. Kalau you sudah tak ada disiplin ni, saya nak tanya korang. Okay. Esok kan, okay, 17 hari bulan, okay, you nak buat apa tentang forever? Apa you nak buat? Forever ada apa esok pagi? Esok 17 hari bulan. Ada apa? Ada apa? Esok adalah hari Selasa. Biasa hari Selasa kan, pukul 9 malam. Ada apa? Ada Zoom. Ada sistem day. Disiplin kita. Okay. Pagi-pagi ada Mandarin punya teppanyaki. Disiplin kita. Esok sudah ada appointment tak? Nak buat Zoom untuk nak sharing GEP. Okay. Kami ada 2 orang nak jumpa kan? Betul tak? Disiplin GEP. Okay. Hari ni kami sudah buat apa? Sudah hantar produk. Online sudah order. Okay. Customer tunggu nak terima produk. Itulah tiap-tiap hari buat benda yang sama je. Okay. Tapi suka. Okay. Disiplin ni sangat penting tau. Korang punya upline, mereka dapat capai insentif bukan mereka hebat, tapi mereka disiplin. Disiplin ada edit video, buat video. Hari ni I sudah edit dalam 3 video. Sudah edit dalam 3 video. Jadi sedang buat copywriting juga. Ini disiplin juga. Sebab minggu ni akan pergi ke Bukit Mentajam kan. Bermaknanya tak ada masa dah untuk nak edit video. Tak ada masa dah. Okay. Nak buat apa? Nak rakam video. So, get ready dulu. Masa I bawa kereta kan pergi ke Bukit Mentajam kan, I boleh post video juga. Sekurang-kurang kan ada 3-4 hari punya video dalam TikTok. Itu disiplin juga. So, korang kena ada bina disiplin. Okay. So, lepas tu yang ini. Okay. Forward adalah, okay, terulang di industri jual langsung, direct selling lah. Meyakinkan, okay, kita untuk mencapai kejayaan, okay, yang lebih tinggi. Sebab di dunia ni kan, di dunia ni, hanya forward living, ada apa? Ada CBM. Bagi cek yang besar-besar. Korang mungkin tak ada pergi Paris, tapi kalau korang ada ikut Zoom kan, korang nampak tak? Okay, itu top-top leader kan, satu cek sudah 1.4 ke 1.6 juta kan US dollar. Ini memang dahsyat gila tau. Hanya forward syarikat ni, dia memang kan bagi kita income yang sangat tinggi dan tinggi gila. Okay, tinggi gila. Okay, kita tengok. Lepas tu, sisi boleh kalah dan semangat
Tak boleh kalah. Okey, apa maksud dia sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah? Mungkin korang sekarang kan nak buat 5cc, korang pun rasa cabaran juga. Okay? Tapi kalau korang tak ada semangat, memang tak dapat buat punya. Semangat tu tetap kena ada. Tetap kena ada. Cakap je senang tau. Okay? Ini ada satu apa tau? Pedal off. Okay? Kuakan mana? Okay? Kuakan mana? Okay? Dulu Iskandar suka naik. Okay? Iskandar suka naik. Okay? Dia menang dalam ini peperangan. Macam mana dia menang? Dia nak pergi ke selang satu tempat. Itu dulu sekarang punya uh, sekarang punya negara apa panggil? Turkey. Dulu panggil dalam Mandarin panggil bos lah. Okay? Dia nak pergi serang mereka. Tapi kan, okay, Iskandar Sulkarnain dia hanya ada 47,000 askar saja. Army. 47,000. Tapi orang di sebelah sana lebih 100,000 punya askar. Cuba anda bayangkan kan 47,000 nak lawan dengan 100,000 askar kan. Siapa yang akan menang? Kau rasa? Kalau biasa kan kita akan fikirkan 100,000. Betul tak? Itu tetap punya. Oh, itu orang ramai. Dia boleh menang tau. Tetap dia menang. Okay, I hanya orang biasa, orang kecil saja. I'm nobody. I'm nobody tau. Tapi, okay, you tahu tak siapa menang? Okay, yang sikit tu menang. Jessica cakap betul. Yang sikit tu menang. Mengapa? Apa yang dia menang? Sebab semangat. Okay, nak Firdaus tak? Okay, yang sikit tu menang. Yang sikit tu menang. Ya, dia pakar kapal. Okay, dia naik boat sampai sana. Dia pakarkan semua kapal dia. Dia cakap dengan soldier dia. Okay, we win or we die. Kita menang ataupun kita mati. Ada dua pilihan saja. Kalau sama juga keadaan anda sekarang. You nak menang ke ataupun nak mati? Cuba type dalam chat juga. Nak win, type win. Okay, nak mati, type die. Apa you nak? You nak menang ke ataupun you nak mati? Mana satu you nak? Okay. Itu dia. Nak menang betul tak? Buat forward pun sama juga. Sebab pieces forward kan dia sangat bahaya tau. Modal dia berapa ribu saja. Senang give up. Senang give up tau. Kalau dia tak ada semangat. Bukan pieces forward lah. Dia nak buka warung. Oh, customer tak datang satu hari. Customer tak ada 2 hari. Customer tak ada 1 minggu. Tak datang 1 minggu. Customer tak datang 1 bulan. Tutup kedai habis cerita. Sebab you langsung tak ada semangat. You langsung tak fikirkan macam mana nak menang. Okay. Kalau yang nak menang, walaupun kita orang biasa-biasa, kita tetap boleh menang. Kita tetap boleh menang. Ini tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Okay. So, kita nak menang kan, yelah kita kena dapatkan aura juga. Macam kami pergi ke Paris kan, oh kita tengok gambar ni kan, ini di Global Rally. Korang rasa aura tu macam mana? Kalau anda berada di sana, aura tu hebat tak? Aura tu hebat tak? Saya sampai sekarang kan, saya masih ingatkan itu aura di Global Rally. Aura di Global Rally. Sama juga kalau korang ada join Allocate Rally. Kalau korang kan ada peluang naik supervisor untuk nak buat sharing, korang kena ingat kan momen ini dan momen itu macam mana korang ada semangat. Itu momen kan sentiasa ada dalam otak tau. Apabila sebelum korang nak jumpa orang kan, nak buat presentation, nak GEP, nak share produk, korang kena fikir pada masa I buat sharing kan, masa I dapat pin, masa I naik pentas, masa orang minta I buat sharing kan, itu momen memang sangat dahsyat tau. Oh, masa tu I sangat excited. Masa tu kan saya sangat power. Saya sangat power. You ingat momen itu, barulah korang ada semangat. Dia pergi sharing dengan orang kan. Confirm, you punya sharing kan, memang sangat power. Barulah, macam tadi, 47,000 boleh menang 100,000. Why? Semangat. Kapal sudah pakar. Korang kena fikir kan, walaupun kita hanya beri sikit produk untuk nak mula niaga. Okay? 1,000 lebih, 2,000 lebih. Okay? Macam
kami memang ada simpan stok tau. Kami memang ada simpan stok sebab untuk nak pusing customer order kebanyakan masa kan kita tak ada tunggu HQ posting tau. Kita Sean tengok live kan, kita tak ada tunggu HQ post sebab lambat juga bagi kami. Kami nak customer order hari ni, esok dia sudah terima barang. Jadi kebanyakan masa kita post sendiri. So ini adalah servis kami. Supaya customer kami kan sentiasa repeat order. Okay. Pelaburan stok itu sangat penting. Kalau you ada stok kan, cuba bayangkan hari ni kan, you business forever. You hanya bayar RM98. Anda hanya bayar RM1,007. Okay. Stok habis makan dah. Okay. You rasa you atas semangat ke nak keluar jumpa orang? Ataupun pantingkan, kalau nampak balik rumah kan, you nampak dalam amari anda, ada 20 botol aloe vera gel, ada 10 botol nektar, ada 10 botol madu, ada 10 botol minyak ikan. Ini stok untuk pusing ya. You lah tengok tu barang kan, you rasa stres tak? Kalau tak pergi sharing tengah orang. Siapa rasa stres? Nampak ada produk, kalau hari ni tak pergi sharing kan, nanti stok tak dapat pusing, duit tak masuk. Kalau itulah paksa kita kan pergi sharing. Ini panggil pakar kapal juga. Pakar juga. Okay. Sangat penting tau. Takkan kita pergi ke warung kan nak order makanan. Bos, nasi goreng. Tunggu. Nasi tak ada. I pergi sebelah punya kedai loncik kan. Beli pelas tu. Bos, mi goreng. Mi tak ada. Tunggu sebentar ya. Mi tak ada. Tak ada. Okey, roti canai ada tak? Roti canai pun tak ada. You ada apa, bos? Saya ada katalog. Boleh niaga tak macam ni? Boleh niaga tak? Tak boleh niaga tau. So, itulah korang kena ada bina momentum. Sekurang-kurang you tahu kan, you punya customer nak apa-apa stok kan. You boleh pusing. Kali 4 botol aloe vera, duit untungan simpan kan. You pusing sampai 8 botol. Okay? Pusing sampai 10 botol. Pusing sampai ada 20 botol. Okay? Pastikan stok itu tak ada, sentiasa ada dalam tangan. Especially kan, untuk lakan-lakan, korang punya tempat tak ada cawangan. Tak ada cawangan. Okay? Tak ada cawangan. Ini sangat penting. Okay? So, sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Kalau anda tak rasa tak cukup aula kan, okay, apabila kita ada event, tetap kena join. Pergi ambil aula. Jangan fikirkan, saya tak naik pentas. Mengapa saya nak pergi? Okay. Kami, Sean tengah Olive kan, pergi ke Paris, kami pun tak naik pentas juga. Ramai orang tak ada peluang naik pentas juga. Mengapa kami pergi? Sebab nak dapatkan aula tu. Ini dia. Okay. Untuk nak buat kita punya semangat, tetap ada untuk nak fight. Okay. So, ini adalah simple, duplicatable dan profitable. Okay. Kita ajarkan nak buat 5cc. Okay. Kalau ada pilihan kan, nak tanya korang, you nak datang sini kan, you nak buat juta punya sales ataupun nak buat 5,000 punya sales, mana satu korang prefer? You nak buat 5cc, lebih kurang dalam 5,000 lah, cakap 5,000 lah. Ataupun you nak buat juta punya sales. Cuba tak dalam chat tengok. Cuba. Tak ada betul, tak ada salah. Jangan risau, I tak malah orang. Oh, lama nak buat juta. Okay. Kalau you tanya Sifu kan ada peluang, you ada peluang kan. You tanya kita punya Sifu, you buat berapa sales Sifu kan cakap, kita buat 5cc saja. Kita buat 5cc saja. Lepas tu, kita pergi duplicate 5cc. Dari duplicate tu, lagi ramai orang buat 5cc kan, automatic you punya sales akan jadi juta. Kita tak perlu jadi $1 million sales tau. Jangan fikir nak pergi buat $1 million punya sales. Itu salah konsep dalam business forever. Ini salah konsep dalam business forever. Okay. Sekejap. Okay. Lama orang fikir kan, nak kena buat juta-juta punya sales. Juta-juta punya. Tapi sebenarnya tak perlu. You tak perlu buat juta-juta punya sales. Okay. I main satu formula. Okay. Korang boleh tengok formula ni.
Sekejap, saya nak buka apa tu? Mana? Ah, ah, ah. Okey. Saya nak buka ni ya. Sekejap ah. Tengok 9 line boleh cakap lama tau. Sebab I tengok korang punya type kan, memang korang, kebanyakan orang kan memang salah konsep dah. Betul-betul salah konsep dah. Okay. Kita memang tidak perlu jadi super sales. Itu sebab lama orang asyik pergi buat sales, pergi buat sales, pergi buat sales, pergi buat sales. Okay. Okay. Jom. I share ni ya. Sekejap ah. Okay. Baik. Okay. Lama orang, kalau you buka kedai, buka kedai kan, okay, contohlah ibarat ini you punya kedai. Tak kisahlah you offline ke online ke, mesti tetap ada kedai kan. You kedai kan, you kena bayar macam gaji, okay, gaji. Lepas tu you kena bayar bil elektrik, sorry ya, dengan bil air, okay. Lepas tu apa lagi kena korang kena nak bayar, okay. Anda kena nak bayar sewa, kebanyakan lah. Okay. Itu yang kita kena buat. Jadi kan kita nak buat juta punya sales. Sebab juta punya sales kan 1 juta katanya lah. You buat 1 juta punya sales. Berapa kosong ah? 6 kosong kan? 1 juta. 1 juta punya sales. Di luar kan kebanyakan bisnes sekarang kan mungkin dia hanya untung mungkin dalam berapa persen? 5%. Cakap 5% lah. Okay. Berapa untungan? Ada tak matematik? Ada tak kalkulator? Tengok. Okay, mari. Hmm. Apa? Hanya ada 50,000 punya sales. 50,000 punya untungan. Katalah you ada bayar gaji untuk 2 orang staff. Okay. Untuk bayar elektrik, bayar sewa, mungkin you punya tinggal kan. Tinggalan ini semua kan habis gila. Tolaklah lagi 30,000 untuk nak settle semua ulang stok kan. Mungkin you punya balance kan you dapat untungan 20,000. 20,000 lepas you nak bayar tax lagi. Okay. Mungkin tinggal lagi dalam 10,000. Jadi untungan dia tak banyak. Tapi business forward kan kita tak payah tau. Kita nak buat 5cc. 5cc ya. 5cc. 5cc kan secara senang korang ibarat 5,000. 5,000, okey? 5,000. Sebab 1cc dengan harga 1073. Okey, I buat dia senang jadi 5,000. Okey. So, you duplicate kan? You buka matahari. Ini orang buat 5cc, ini pun orang pun buat 5cc, ini orang kan pun buat 5cc. Okay. Fine leader. Masih ingat tak? Fine leader 5cc. Okay. 5cc. So, tengok sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Sini sudah 30,000 punya sales tau. 30,000 punya sales. Tapi korang sendiri buat berapa sales? Nampak tak? Nampak tak? Okay. Ini generasi pertama. Kalau generasi kedua, okay, kita pun buat 5cc. Kita duplicate benda yang sama tau. 5cc. 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 Sini buat kan total 25,000 punya sales. Berapa dah? Okay. Kalau duplicate sini pun 5cc. Ini pun buat 5cc. Ini pun buat 5cc. Ini pun buat 5cc. Ini pun buat 5cc. Sini pun buat 25,000 punya sales. Kalau you dapat duplicate rangkaian macam ni kan, you tahu tak you punya untungan berapa? You tak perlu buat juta-juta punya sales. You tahu tak untungan berapa? Cuba tak dalam chat tengok. Kau rasa you ada rangkaian macam ni kan? Okay. Berapa you boleh untung? Berapa you boleh untung? Cuba type. You dalam hati kan? You rasa you nak untung macam tu. Dalam hati je lah. You rasa. You rasa. Mari. 80K. Lagi. Tak apa, type je. Tak ada masalah. Tak ada masalah tau. Tak ada masalah tau. Ha. Tak, cuba type. Wah, 85K. Okay. Semua boleh jadi tau.
Bukan cakap sales ah. Income, cakap income. Income bukan sales. Income. Kalau ada rangkaian macam ni. Ini adalah sales. Ini adalah sales. Okay. I bukan cakap sales. I cakap income. Dia rasa berapa income? Okay. Dia rasa berapa income? Sini total sales ah. Total sales adalah 85,000 betul lah. Termasuk sini 85,000 punya total sales. Total sales. Income berapa? Income berapa? Sashi to 24K. Yes, it can be. Tengok level apa. Okay, mari. Okay, mari macam ni. Macam ni. Okay, yang paling penting kan, you bina langkah macam ni. Okay, confirm lah. Okay, confirm lah you punya income kan. Memang boleh over. Okay, dia boleh over kan. Sebab dia ada tengok berapa generasi, apa level anda kan. Hanya biasa akan cakap lah. Okay, dia akan ada 5 angka punya income. 5 angka punya income. 5 angka punya income kan, katanya lah dalam 15,000. 15,000. Okey? Tak nak banyak-banyak. Cakap 15,000. Ini secara part time. Secara part time. Yang paling penting kan, 15,000 ni, okey? 15,000 ni kan, cuba tengok 15,000 ni kan, okey? You perlu tak payah server kedai? Tak perlu. You perlu tak bayar gaji? Tak perlu. You perlu tak payah apa? Nak bayar bil air ke, bil elektrik ke? Okay, tak perlu. Okay. Semua tak perlu tahu. Jadi you memang kiranya untungan pesir. Untungan pesir. Siapa suka untungan pesir? Untung pesir. Okay, Jessica suka. Okay. Hasima suka. Yang lain? Olive memang suka lah. Okay. Jesu suka. Okay. Vida suka. Okay. Ya, itulah kita tak perlu buat cuta punya sale. Jangan salah faham tau. Jangan salah faham. Tapi kalau you memang ada nasib kan, you buat short video lah. You buat TikTok video kan. Ramai orang kan, you boleh dapat PO. Okay, PO, PO, BO, BO. Kita cakap, why not? Okay lah, tak ada masalah. Sebab kan, you ada rezeki macam ni. Okay lah. You ada rezeki macam ni, tak ada masalah. Okey je. Jadi kan, jangan salah faham, I nak buat sales, Asyik nak buat sales, Asyik nak buat sales, Asyik nak buat sales. Tapi kalau tak tahu bina rangkaian kan, okay, kita tahu bina rangkaian. Macam ini, okay, untuk nak buat 8, I cakap 8, total 85 punya sales kan. Okay, sekarang 2 pilihan lagi ya. Kita 2 pilihan lagi. Satu pilihan, okay, anda adalah BO. Okay, anda pergi buat sales. Anda pergi buat sales ah. Buat sales, buat sales, buat sales. Okay. Semua buat sales sendiri. Pergi cari orang, cari orang, cari orang, cari orang. Setiap hari pergi cari orang. Anda buat 85,000 punya sales. Ataupun anda di sini, anda ada BO. Dan anda buat 5 cc. Okay. 5 cc. Okay. Anda duplicate 5 cc, 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 5 cc. You rasa mana lebih senang? Mana lebih you suka? Ini semua kerja sendiri. Ini semua usaha sendiri. Usaha sendiri. Ini adalah team. Mana satu nak? You nak usaha sendiri ke ataupun nak team? Cuba type. Mana satu nak? Rangkaian team. Okay. Jadi kita kena check balik lah apa yang kita buat. You ada semangat tak? Okay, nak pergi sharing. You ada aula tak pergi sharing? Sangat penting tahu. Semua, kalau I lukis macam ni, perlu korang faham kan mengapa you jangan berhenti menaja. Okay. Kena pergi sharing. Kita kena pergi sharing tau. Sharing buat apa? Okay. Sharing buat duplicate. Sharing buat duplicate punya kerja. Okay. Duplicate 5cc. Okay. Duplicate Hello Ambassador. Okay. Duplicate lah F2D. Duplicate lah local trip. Semua duplicate.
Semua duplicate. Jangan semua buat sendiri. Jangan ingat sendiri adalah Superman. Sendiri adalah Wonder Woman. Okay, kita orang biasa je. Okay, kita orang biasa je. Jangan buat macam ni. Kita buat benda yang sangat basic. Settle 5cc. Okay, setiap bulan settle awal, lepas tu duplicate, tolong downline buat 5cc. Ajarlah mereka macam mana nak buat demo. Ajarlah mereka macam mana buat presentation, marketing plan, GEP. Ajarlah mereka kan macam mana nak guna F2F. Ajarlah mereka. Okay, perlulah anda dapat duplicate. Anda duplicate kan, perlulah you boleh untung berjuta-juta. Kalau you semua nak untung sendiri, semua nak buat sendiri, sampai bila anda boleh bebas tangan. Okay. Nampak tak? Itu panggil duplicate. Kalau you business traditional, kita pun duplicate juga. Buka cawangan. Okay, you buat 5cc, you duplicate 5cc, macam ibarat macam buka cawangan. You buka 5cc punya cawangan, you buka 5cc punya cawangan, you buka 5cc, you buka semakin banyak 5cc punya cawangan. So, jangan buat sendiri ya. Simple, duplicatable dan profitable. Okay. Okay. So, insentif pertama, PIN nombor 2. Apabila anda fight insentif kan, PIN tu automatic datang. Okay. Percaya tak? Siapa yang ada pergi ke protection? Success Camp ada sudah terima dah, nama anda sudah keluar dah. Okay. Ada tak? Success Camp. Okay. Masa anda fight Success Camp kan, especially untuk orang baru, automatic anda jadi supervisor. Betul ke saya cakap? Betul atau tidak? Anda fight Success Camp, okay, automatic anda jadi supervisor. Betul ke tidak? Siapa yang supervisor? Okay. Automatic qualified success camp. Itu sangat penting tau. Apabila anda fight incentive kan, automatic you akan nampak PIN. You akan naik supervisor, akan naik AM, akan naik manager, akan naik apa? Naik F2, dapat F2D. Itulah you fight incentive dulu. Itu sebab mengapa sampai sekarang kan kita asyik panggil you. Okay. Kena incentive. Okay. So, next satu yang penting kan, you datang sini, you nak fight apa adalah insentif. So, kita ada satu panggil gear. Okay, ini Sifu already gear untuk kita. Dia ada 10 gear. Gear pertama kan, you lepas you buat 5cc, next target adalah 50cc. Next target adalah 50cc. Okay, next target adalah 50cc. Okay, ini panggil next target 50cc. So, lepas dah dapat 50cc kan, okay, you fight apa? 75cc. Lepas 75, you pergi ke 100cc. Ini semua fight insentif. Okay, 150cc. Sekarang kan, you dapat 150cc, automatic anda adalah F2D level 1. Lepas tu, jangan berhenti. Okay, group volume. Group volume ini bukan buat sendiri ya. Ini semua pakai group. Group 200cc, anda automatic dapat local trip. Okay, pergi ke Xi'an. Okay. Fight lagi 225cc, anda automatic dapat F2D level 2. Okay. Lepas tu 300cc, Gear 7, Gear 7. Okay. Dapat F2D level 3 dan Eagle Manager. Ini semua CC, okay, CC killer by group. Ini semua group punya CC tau. Group punya CC. Okay, CC punya. Group punya CC. Jangan buat sendiri. Jangan jadi million dollar sales. Tadi yang tag million nak buat juta-juta punya sales kan. I harap malam ni korang punya otak kan boleh twist. Korang boleh twist. Okay. I tak salahkan you boleh buat 10cc. You boleh buat 10cc. Bukan saja 5cc. You boleh buat 10cc. You boleh buat 25cc. Tak ada masalah. Tapi jangan satu orang sendiri kan pergi buat 100cc. Sendiri pergi buat 200cc. Ini Superman punya kerja. Kalau you nak buat 10cc, beres. Tak ada masalah sebab you ada customer. You pandai nak buat sales. Sangat cantik. Dia boleh buat sales kan 25cc sebab anda sudah banner rangkaian customer sentiasa ada repeat order kan. Sampai ada 25cc. Tak salah. Memang betul sangat. Tapi jangan lupa nak buat team. Duplicate 5cc. Bukan semua orang dia boleh buat 10cc, 20cc, 30cc. Tapi kalau nak Kantan hanya ajar mereka 5cc. Duplicate 5cc ini adalah senang. Walaupun anda sendiri kan, you boleh buat lebih daripada 5cc, anda boleh buat 10cc.
anda boleh buat 25 cc, tak ada masalah. Yang salah faham, tak ada masalah. Okay, go ahead, buat saja. Tapi jangan lupa kita, you nak buat duplicate dan 5M itu apa? M ini insentif. M ini insentif. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Okay, tengok. Lepas tu satu lagi, Lucky. Ini adalah Lucky. Lucky kan memang khas untuk korang Palu join kurang dari 1 tahun. Kurang 1 tahun. Okay? Kurang dari 1 tahun. Anda ada peluang kan? Seumur hidup, hanya ada satu peluang je untuk nak jadi Lucky. Atau panggil Lucky kan? Orang Palu of the year. Orang Palu of the year. Ini kriteria dia lah. Dia tengok, you menaja berapa orang VIP or VIP, tengok you punya personal sales, tengok you punya personal group sales, okay? Tengok total punya group sales, okay? Dia ada bagi contoh lah, sekurang-kurangnya 300 cc. Okay? Sekurang-kurangnya 300, 12 orang VIP. Sekurang-kurangnya kan, okay? Lepas supervisor, korang kena maintain, okay? Itu 5 cc. Okay? Qualified, okay? Leadership bonus untuk manager lah. Okay? Lepas tu, Elo Ambassador, Bronze, dan ke atas. Okay? Kalau korang tak faham lagi, cuba tanya korang punya upline. Ini kan khas untuk orang Palu. Macam orang kita, orang lama kan, cukup lama punya, lebih 2 tahun, 1 tahun, lebih 1 tahun, lebih 2 tahun punya kan. Kita tak boleh nak fight. Ini insentif. Tak boleh fight. Ini khas untuk orang Palu sahaja. Okay. Lepas tu kalau orang lama kan, kita aim apa tau? Aim jadi top recruiter. Aim jadi top recruiter. Sebab ya, kita memang tak ada peluang dah nak jadi top rookie. Tapi kita boleh tolong kita punya downline kan. Okay. Tolong kita punya pelakon niaga. Okay. Mereka ada peluang kan jadi top rookie. Jadi kita punya kerja pergi menaja banyak orang. Pergi menaja banyak orang. Okay. Jadi top recruiter. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Okay. Untuk orang baru, aim top rookie. Untuk orang lama, kita aim jadi top recruiter. Top recruiter. Okay. So, ini dialah hanya satu cara je untuk mencapai kejayaan. Okay. Yang luar biasa adalah mencintai apa yang anda lakukan sekarang. Ini saja. Okay. You mesti sangat suka apa yang anda buat sekarang. Pergi sharing produk, tolong orang dapat kesihatan, okay. Pergi sharing business, tolong orang kan, settle mereka punya hutang, settle mereka punya masalah, settle mereka punya apa tu? Kewangan. Kewangan. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting. Okay? Sangat-sangat penting. Okay. So, lepas tu, okay, nak jadi leader. Nak jadi leader. Kita biasa panggil korang lah, okay. So, pergi sharing lah di depan yaki. Pergi sharing lah, okay, masa coaching. Pergi sharing lah, ada kickstart apa-apa, kena buat sharing. Kenapa? Sebab korang datang sini, korang percaya tak? Salah satu hari, you mesti ada downline punya. Siapa percaya? Salah satu hari, you mesti jadi orang punya upline. Siapa percaya? Dalam sepanjang 1 tahun, korang mesti dapat sign salah satu tahun lain, 2 tahun lain, 3 tahun lain, 4 tahun lain, 5 tahun lain, mungkin 10 tahun lain, mungkin 20 tahun lain. Okay. Mungkin anda dapat banner satu empire yang sangat besar. Mungkin anda kan jadi ada peluang kan jadi top rookie, ada peluang kan jadi top recruiter, ada peluang kan dapat insentif bukan saja 5C, dapat ambassador, dapat F2D, dapat apa tu local trip. Okay. Masa ni anda sudah jadi orang punya upline. Upline kan ada satu nama lagi panggil leader. Panggil leader. Leader biasa kan. Sifat leader adalah kita suka nak pergi sharing. Kita tak takut nak sharing. Kita tak takut nak sharing tau. Okay. So kalau tak takut nak sharing, barulah kita senang nak jaga kita punya langkaian. Apabila kan tahun lain tanya upline boleh tolong I zoom tak? Okay, tak ada masalah. I boleh bentangkan GP yang sangat power. Upline boleh tolong tak saya sharing produk? Tak ada masalah. I boleh tolong you sharing produk yang sangat powerful. Boleh closing orang punya. Tapi sebelum itu kita takut. Kita takut.
Jadi kan, kalau ada peluang, kita nak belajar tak untuk nak settle masalah takut. Supaya kan kita bertransform jadi seorang leader. Itulah sebab mengapa ada teppanyaki. Sharing 3 bersyukuran. Sharing kalau you ada berita baik. Dapat jual produk, dapat sign member, dapat tolong orang settle kencing manis, dapat orang kan untung ekstra 1,000, 2,000. Itulah barulah kita perlu transform. Kita kena share di pentas kecil, kemudian share di pentas besar. Okay, jadi teppanyaki ada peluang, okay, you kena share. Kalau you sudah percaya salah satu hari, you ada ramai tahun lain, you akan transform jadi leader. You wajib sharing di teppanyaki. Okay, sharing 3 persyukuran dulu. Okay, mungkin cakap, saya kerja macam mana? Apabila semasa cuti kan, okay, kita ada teppanyaki juga. Angkat tangan anda. Raise hand. Okay tak? You nak jadi leader tak? Kalau nak jadi leader, type yes. Hanya leader akan ada rangkaian. You kena transform sendiri kan jadi leader. Nak jadi leader, type yes. Okay? Nak jadi leader, type yes. So itulah korang wajib sharing di teppanyaki. I tahu sekarang you kerja. Boleh tak curi masa untuk nak sharing? Masa cuti kan, boleh tak raise hand untuk nak sharing? Walaupun I tahu you sangat takut. Dia salah cakap, dia takut salah cakap. Tapi saya hanya nak korang sharing 3 bersyukuran. Supaya you boleh transform jadi leader. Supaya kan, you boleh jaga you punya empire. Supaya you punya team kan, you punya downline, mereka pun boleh transform jadi leader. Hanya you punya team ada lama leader, barulah anda boleh gegar di power. Itu dia. Okay? Macam mana jadi leader. Okay. So, aim higher. Aim higher. Okay. I think if you do something and it turn up pretty good, then you should go do something else wonderful. Not dwell on for it for too long. Just figure out what next. Bermaknanya kalau anda sudah biasa sharing produk, tak ada masalah dah. Okay, boleh sharing produk dah. Okay. Belajarlah. Okay, sharing marketing plan. Walaupun mula-mula dia cakap macam robot, tak ada masalah. Tak apalah, sharing saja. Okay. Tapi tetap salah satu hari ia akan sangat senang. Sama juga kalau anda sudah tahu kan, mula-mula you nak buat 5cc, memang sangat struggle. Memang sangat challenge. Memang sangat susah nak buat. Biasa buat sampai end of the month. Okay, baru dapat capai. Boleh tak lepas tu capai kan, aim higher, anak settle dalam minggu ketiga. Aim higher, anak settle dalam minggu kedua. Aim higher, anak settle dalam minggu pertama. Aim higher, anak settle dalam 3 hari. Kalau ada otak fikir sentiasa nak aim higher kan, okay, barulah you boleh dari 5cc pergi ke 25cc ambassador. Kemudian pergi ke masuk gear 50cc, 75cc, 100cc, 150cc. Barulah you ada tapiat ni untuk aim higher. Ni sangat penting tau, ni satu tapiat. Okay? Sangat penting. Anda tidak perlu jadi orang luar biasa tau. Okay? Hanya mencapai diri sendiri, bukan mencapai orang lain. Meningkatkan 30% 3 tahun, kalau setiap tahun kan, anda akan jadi luar biasa. Anda cara cakap tahun ni, tahun business forward kan, anda hanya dapat untung ekstra, katanya lah, ekstra 15,000. Ekstra 15,000. Kalau anda aim ekstra 30%. Ekstra 30%. Bermaknanya tahun depan kan anda ada peluang kan untuk pergi ke 20,000 untung kan 1 tahun. Walaupun ada jika saya orang ni slow, anda lambat, okey tak apalah, 30% up. Next year 20,000. Aim lagi 30%. 1 tahun lagi 26,000 untungan. Aim lagi, okey, 30% dia akan pecah ke 30,000. Aim lagi dia akan pecah ke 50,000. M lagi dia akan pecah ke, okey, 100,000. Macam ni
step by step, step by step, step by step, you tanam pixel forward kan, dia memang akan jadi jutawan. Okay, sentiasa aim higher, sentiasa aim higher. Okay, lepas tu record untuk dipecahkan. Okay, kita kena ada satu tabiat kan untuk nak pecahkan rekod sendiri. Secara senang lah, macam tadi dia cakap. 5cc tak dapat buat. Okay, pecah rekod sendiri, buat sampai jadi. Okay, tu bulan lepas ambil 4 minggu kan settle 5cc. Sekarang kan nak pecahkan rekod ambil 3 minggu. Bulan lepas ambil 3 minggu settle 5cc kan. Sekarang nak score A, okay, ambil masa 2 minggu. Macam ni sentiasa pecahkan rekod sendiri. Jangan tengok lepas tu shot sendiri saja. Okay, jangan shot sendiri. Okay, so ini sikit tentang apa? Tentang kita punya 9 nilai. 9 nilai. Okey tak so far sampai sekarang? Semua okey tak? Kalau okey tak okey, kalau KO tak KO. Ha. Kalau you ada nilai 9 nilai macam ni kan, bukan saja di forward you boleh percaya. You di bidang apa-apa business kan, you punya kehidupan pun boleh percaya juga. Dia akan jadi winner. Dia akan jadi winner. Okay, so ini I jangan lupa nak share. Okay, ini sangat penting tau. Ini sangat penting. Okay, inilah adalah kita punya sistem level. Sistem level. Sistem level ni dia kira macam ni lah. Dia kira macam ni. Okay, ada 4 level. Okay, yang akan datang minggu ni kan di Bukit Mentajam ada satu surprise kan. Okay, kita akan bagi satu PO pin untuk rakan-rakan yang sudah capai level 3. Rakan-rakan yang sudah capai level 3. Jadi anda kalau sudah level 3 yang belum lagi daftar kan untuk nak pergi ke apa tu CBM Lotto, cepat-cepat tau. Cepat-cepat untuk datang untuk nak ambil korang punya pin. Ambil korang punya pin. Okay, so dia macam mana nak capai kan ini level system. Level system senang je. Okay, kita tengok one by one lah. Kalau level 1 adalah PC. Level 1 adalah PC. Dia join member, lepas tu dia ada beli satu CC punya produk. Ini panggil level 1. Okay. Kalau anda menaja PC kan, nak tak setiap PC dia tetap ada guna produk, tetap ada bagi jual produk. Kalau PC tu langsung satu palang pun tak beli kan, bermaknanya dia pun tak guna produk. Dia pun tak nampak kebaikan produk. Dia tak akan pergi share produk. Dia tak akan pergi buat jualan. Jadi memang tak baik untuk dia. Kita tak dapat nak tolong dia. Jadi kita kena pastikan walaupun PC, member biasa kena guna produk, lepas tu pergi share. Ingat tak avocado soup? Avocado soup, kalau you tahu jual avocado soup, ini pun boleh tolong anda jadi PO juga. Okay? Satu cc punya avocado soup. Pergi jual. Pergi sharing. Okay? Lepas tu level 2. Level 2 kan, okay, sudah ambil SYJ pack ataupun jadi BO. Okay, jadi BO dah. Jadi BO. Masa ni anda kan benar tengah GEP 5 kali. Lepas tu benar tengah NDO. Okay. Lepas tu sudah benar tengah kan 3 konsep 5 langkah di sini. Okay. 3 konsep 5 langkah. Sudah tahu apa tu 5 cabaran. Sudah tahu apa tu product training. Lepas tu hadir satu kali camp kepimpinan ataupun annual recognition rally ataupun kita punya kickstart. Mana-mana satu je. Kalau anda complete semua benda ni kan, anda akan jadi level 2. Level 2. Okay. Level 2 tak dapat pin lagi. Anda pergi ke level 3. Anda level 3. Level 3 di sini. Okay. You level 3. Anda dapat menaja 3 orang PO. 3 orang PO. Anda akan terima PO pin. Dan anda boleh hadirkan forward out of war dengan 18 skill set. Saya rasa kan kebanyakan orang memang sampai sekarang tak pernah lagi dengar kita punya out of war dan 18 skill set. Betul tak? Ini pun salah satu benda kan.
salah satu sistem dalam kita punya sistem. Dalam kita punya sistem. Dan level 4, anda sudah layak supervisor, AM ataupun manager. Dan masa ni kan ada 3 direct line macam ni. 3 direct line macam ni. Okey. 3 direct line macam ni. Okey. Ini adalah untuk level 4. Untuk level 4. Lepas tu apa lagi yang nak? Apa lagi yang nak? Okey, kita tengok apa yang lagi yang nak. Okey. Korang kena personal aktif 5 cc dan PNM kena 10 cc. Maksudnya dalam grup ini kan, dalam grup ini ada 10 cc. Mengapa? Sebab masa ni korang ada peluang kan transform untuk nak jadi leader. Transform nak jadi leader. Jadi bukan saja nak jaga diri punya 5 cc. Kita kena ajar, kena duplicate downline, boleh buat 5 cc juga. Supaya ia dapat 10 cc dalam masa 6 bulan ataupun ke atas. Dan masa ni, kalaulah anda ada peluang kan, boleh jadi event punya MC, sistem dia punya MC. Okay? Dan ada peluang kan, dapat level 4 punya itilah level 4 dan ada insentif yang khas. Insentif khas. Jadi, okay. Minggu ni di Bukit Tajam, siapa yang soal level 3 punya, sendiri tahulah. Okay, siapa level 3 punya, anda akan ada peluang untuk nak dapatkan yang pin-pin ini. Pin-pin ini. Okey tak? Okey tak semua ni? I harap I tak cakap terlampau terlampau jauh. Harap korang boleh faham. Korang faham. Okey? Malam okey. Yang lain semua okey. Okey. Tengok 19 nilai sudah ambil masa begitu panjang dah. Begitu panjang dah. Jadi okey. Last nak promote kan adalah kita punya Bukit Mentajam punya road tour. Bukit Mentajam punya road tour. Okey. So dia macam ni lah. Okey, kita macam ni. Okey. Dia sangat simple, Okey, kita tengok Okey. Sesi pagi, okey. Sesi pagi ni kan. Apalah satu. Okay, sesi pagi ni, okay, dia ada GEP. Sifu akan bentangkan marketing plan. Jadi, korang ajak you punya downline untuk join sesi petang. Sesi yang biasa tengah Sifu sharing kan. Masa kelas dalam online, betul tak? Okay. Sekarang you boleh jemput you punya kawan datang secara offline. Itu kawan kan memang mungkin sentiasa tak dapat nak join online. Tapi kali ini dia ada peluang untuk nak join secara offline. Lepas dia join kan, kalau dia sign up, barulah dia boleh join sesi petang. Ini khas untuk member-member saja. Join member-member saja. Ini khas untuk yang sudah join sebagai member punya. Sebab barulah you ada peluang nak tahu kan macam mana buat TikTok video konsep, macam mana naikkan follower, macam mana nak wiralkan you punya video dalam TikTok, lepas tu macam mana buat goal setting. Okay, inilah adalah kita punya Bukit Mentajam punya CBM Road Tour. Nanti kita akan hantar link dalam WhatsApp group. Okay. Okay. Inilah link dia. Ini link dia. Okay. Nanti kita hantar dalam WhatsApp group siapa yang ada join kan. Sudah daftar punya, isi nama sendiri. Okay. Supaya kita tahu. Ada, akan pergi juga. Okay. Jadi ini je lah untuk malam ni. Okay. Jangan pancang-pancang cakap-cakap. Okay. Harap korang tahu kan. Oh, inilah 9333 punya nombor 9. Nombor 9 ni. Okay. So harap nombor 9 ni. Korang dapat, oh ini memang dapat tolong saya. Okay. So get ready. Buka you punya kamera. Kita sambil ambil gambar. Okay. Okay. Get ready. Okay. Jadi inilah kita punya 9 nilai. Okay. Sangat penting tau. Okay. Kalau you ada nilai-nilai macam ni, memang korang kan boleh percaya bukan saja di forward. Dalam kehidupan anda pun boleh juga. Mana lain? Cepat-cepat. Kalau tak pakai dudung lagi, cepat pakai dudung. Sebab kena tahulah setiap kali kan.
kita memang ada sesi ambil gambar punya. Kakek ready lah kan. Okay. Semua ready? Ya, ya, ya. Okay. Mari ya. Okay. Sambil gambar. Mula. Okay. Ready? Senyum. Satu. Okay. Dua. Okay. Tiga. Okay. Satu muka sulat lagi. Okay. Okay. Done. Okay. So, cukup untuk malam ini. Tengok I punya kita ending dengan kita punya apa? Kita punya slogan song. Kita punya slogan song, okay? Slogan song saya letak di folder baru. Cari sekejap. Ini kita punya slogan song. Okay. Korang kan boleh apa? Korang boleh cuba sekejap. Korang boleh unmute sendiri. Okay. Untuk nak nyanyi bersama kita punya slogan song. Okay, ready tak? Mari. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Oh, oh, oh. Kita menang, kita juara. Oh, oh, kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Good night. Assalamualaikum. Good night. Hey. Waalaikumsalam.